Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam slot Soulful Ramadan daripada Unity Halal Center. InsyaAllah pada episod kali ini saya akan berkongsi berkaitan dengan satu topik yang bertajuk Jangan Jadi Saudara Syaitan. Okey, untuk makluman semua, pada tahun 2022 pernah dicatatkan purata 4,886 tan sisa makanan yang masih boleh dimakan telah dibazirkan oleh rakyat Malaysia. Daripada jumlah sisa yang dibazirkan tadi, lebih mengejutkan kita adalah ia mampu memberi makan sebanyak 3 juta orang sehari, sebanyak 3 kali makan. Inilah yang membimbangkan kita. Sempena kita berada di bulan Ramadan yang mulia ini, ketika kita semua sibuk untuk memperbanyakkan amal ibadah, meningkatkan amal soleh di sisi Allah dengan berpuasa, beriftar, bersolat tarawih dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita terlupa dan lalai dalam aspek penyediaan makanan, baik sewaktu berbuka puasa, sewaktu moreh ataupun sewaktu bersahur. Jadi saya nak kongsikan pada petang ini 3 tips bagaimana untuk kita mengelakkan diri daripada menjadi saudara syaitan, iaitu mengelakkan perbaziran dalam makanan seharian kita semasa bulan Ramadan. Tips yang pertama adalah kita sebagai umat Islam hendaklah membuat perancangan berapakah pembelanjaan yang hendak dikeluarkan setiap bulan sepanjang Ramadan. Pembelanjaan tu boleh dibuat secara harian, boleh dibuat secara mingguan dan juga mungkin boleh buat secara bulanan. Dengan menetapkan pembelanjaan, kita akan tahu berapa keperluan makan yang sesuai untuk diri kita dan keluarga kita. Yang kedua, tips yang kedua adalah kita boleh juga menyediakan jadual menu harian yang kita akan makan semasa berbuka, bersahur dan sebagainya. Dengan menetapkan lebih awal menu, kita juga dapat mengelakkan kita membeli makanan-makanan secara berlebihan sehingga pada tahap membazir. Dan yang ketiga, bagi yang dah membeli makanan, ada lebihan, sisa makanan yang masih lagi elok, yang belum lagi disentuh, bolehlah kita mengambil inisiatif dengan memberikan kepada pihak yang memerlukan, sama ada menghantar ke surau atau masjid, menyedekahkan kepada jiran tetangga yang susah, ataupun mungkin menghantar ke kawasan-kawasan orang yang bertugas bekerja semasa bulan Ramadan. Itulah 3 tips bagaimana untuk kita mengelakkan pembaziran di bulan Ramadan dan mengelakkan kita daripada menjadi golongan yang dianggap sebagai saudara syaitan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.